Ini kalau dah kena bongkar macam ni memang makan modal bang Lagi-lagi kalau generator abang makan modal. Okey, kepada pengguna inverter generator silent ataupun generator-generator yang berkaitan dengannya lah. Okey, tak kisah apa jenis generator sekalipun. Ini kalau dah kena bongkar macam ni memang makan modal bang Lagi-lagi kalau generator abang tu inverter silent. Sebab apa? Costing untuk buka pasang dia memang sangat orang kata tinggi. Dia tak macam normal generator. Dia mudah untuk buka, mudah untuk pasang. Yang ini memang susah untuk buka dan tak banyak pomen berani buka untuk inverter generator silent ni lah. Okey, masalah utama yang terjadi dekat inverter silent ni adalah valve dia yang dah bengkok. Okey, ini valve bahagian carburetor, ini valve bahagian exhaust. Kalau bahagian carburetor abang boleh tengok, dia dah meleot tu kan. Dia dah bengkok macam pokok kelapa tu. Itu bahagian carburetor. Yang ini bahagian exhaust, dia tak terlalu bengkok, cuma dah berkerak. Okey, kerak minyak hitam melekat sangat tebal dekat sini. Okey, ada 3 punca yang menyebabkan valve ni bengkok. Punca pertama adalah overload dan penggunaan terlalu lama. Overload dan juga overheat. Ada 2 benda ni abang kena jaga. Overheat ni yang mana enjin generator abang ni tak dapat angin yang cukup ataupun tak dapat udara yang cukup. Maksudnya udara sejuk tak cukup masuk, udara panas tak cukup keluar. Okey, dia terperap dekat dalam tu. Overload pula abang punya penggunaan lebih. Misal kata abang punya 3500 watt. Banyak orang berfikir 3500 watt dia nak pakai sampai 3500 watt. Tak boleh bang. Kalau untuk generator ni abang kena diskaun 30%. Okey? Contoh abang punya 3000 watt, abang kena pakai maksimum pun dalam 3000 ataupun 3500 watt, maksimum abang pakai 2800 ke 3000 saja. Mesti ada space untuk enjin ni punya running. Okey? Yang kedua, salah dalam pemilihan minyak hitam lah. Pemilihan minyak hitam ni selalu saya tekankan. Sangat-sangat penting. Okey, kita tak boleh pakai minyak yang terlalu pekat atau minyak yang terlalu cair lah. Okey, itu sangat-sangat penting. Dan juga minyak yang terlalu kotor, lama tak tukar. Minyak dah terlampau lama kita biar pakai kan, kita tak ganti minyak hitam. Itu pun boleh menyebabkan valve ni jadi bengkok. Okey, yang ketiga adalah petrol bercampur dengan air ataupun kotor. Petrol bercampur dengan air ataupun petrol ni kotor memang boleh juga menjadi punca utama yang mana valve ni cepat bengkok lah.